Menteri Israel paling menjijikkan di dunia, Itamar Ben-Gvir, tak habis-habis cari pasal dan keluarkan kenyataan gilanya. Manusia bertopengkan iblis itu juga mahu peserta flotila tidak dihantar pulang ke negara masing-masing. Menteri Keselamatan Israel berkata dia akan menjatuhkan kerajaan Netanyahu ni. Jadi kalau kau lupa siapa Menteri Keselamatan Israel ni, nama dia Ben. Menteri paling dibenci di dunia, Itamar Ben-Gvir, sekali lagi mengeluarkan kenyataan menjengkelkan apabila melarang masjid daripada melaungkan azan. Sementara itu, Menteri Keselamatan Israel Itamar Ben-Gvir menggesa agar perang terhadap Hamas diteruskan dan bantuan kemanusiaan tidak sepatutnya dibenarkan masuk ke Gaza. שעת חצר שלהם, זה מה שהם רואים, ואחד מהם נאמר לי כאן זיהה את הבית שלו. Bagaimana boleh panggil teroris? Ini satu kenyataan yang biadab. Ini kan, jomlah kita kenal dengan satu watak yang paling setan dekat Timur Tengah. Saing-saing band setan Yahoo lah. Weh, dia punya jahat dah. Kalau dalam movie tu, kira Iron Man kena Roger para Avengers lah. Nak abang kata jahatnya dia tu kan. Orang kata, kenalilah musuh sebelum kamu melawannya. Aku tak tahulah orang kata ke tak, aku yang kata. Itamar Ben-Gvir. Tak tahulah sebutan tu betul ke tak. Tak silap aku salah. Tapi lantok dia lah. Tapi aku tak panggil dia Ben-Gvir. Dia lebih kepada Ben Anjir. Yang seorang lagi tu Ben Setan. Elok lah. Lahir tahun 1976. Dari dia dalam perut lagi, Palestin dah kena jajah. Dah keluar perut, banyak bunyi pula dia ni. Mengetuai parti politik Ozma Yehudit atau Jewish Power. Satu far right parti yang berakar daripada fahaman Kahanism. Ataupun bahasa mudah dia lah kan. Parti yang ekstremis dan radikal. Dia lebih kurang geng white power lah. Tapi versi Yahud. Kalau hang tengok grup mana yang kat depan dia ada bangsa, kat belakang dia ada power. Tu maknanya grup tu perasan yang bangsa mereka tu superior lah. Bangsa mereka terbaik nak dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Dan ada yang kata geng-geng Ozma Yehudit ni, mereka memang anti-Arab lah. Parti Ozma Yehudit dulu mereka tak popular tau. Tapi lepas mereka bergabung dengan beberapa parti far right yang lain, mereka berjaya kaut undi orang muda lah. Pengundi yang nak kan tindakan lebih tegas dalam konflik Israel Palestin. Ben Anjir dilantik sebagai Menteri Keselamatan Kebangsaan Israel bawah pimpinan Ben Setan sejak 2002. Awal tahun 2005, tahun ni Natang ni pernah letak jawatan tau. Sebab dia bantah ceasefire dekat Gaza. Tapi lala lepas beberapa bulan dia masuk balik kabinet. Dia ingat kabinet dapur rumah ke apa. Suka hati pula keluar masuk kan. Ideologi dia sangat-sangat dipengaruhi oleh Meir Kahane yang aku sebut Kahanism tadi tu. Dan juga dipengaruhi oleh gerakan Quds. Quds ni satu kumpulan pengganah yang dah diharamkan dekat Israel tau. In our last episode, we explored the life of Rabbi Meir Kahane, who led a far-right group that gave rise to an ultra-nationalist, religious Zionist worldview premised on Jewish supremacy. His views were seen as so extreme that his Kach party was outlawed in Israel in 1994 and later designated a terrorist organization by the United States. Kahanism now has more power and influence than ever before, especially since Benjamin Netanyahu's coalition with the far right appointed Itamar Ben-Gvir Israel's Minister of National Security. Kalau dah Israel pun haramkan grup ni, bayangkanlah betapa ekstrimnya gerakan ni. Ideologi yang sangat bahaya untuk jadi menteri dalam sesebuah negara. Ben Anjir, dia antara figure yang banyak kontroversi, banyak keluarkan shocking statement. Katanya lah, dia pernah simpan potret Baruch Goldstein dekat rumah dia. Tak tahulah inspirasi dia lah konon. Siapa dia Baruch ni? Baruch ni dia seorang
ekstremis yang pernah bunuh jemaah Palestin dalam masjid satu ketika dulu. Orang yang bahaya lah. Orang macam ni lah yang jadi inspirasi kepada band Anjir. Aku heran betul. Pernah lah orang interview band Anjir. Dalam tu dia cakap hak kebebasan bergerak anak bini dia, family dia dalam wilayah Palestin lebih penting daripada hak kebebasan orang Arab, yakni Palestinian. Padahal topik dalam tanah Palestin. במרקם חיים, הזכות שלי, של אשתי, של הילדים שלי, להסתובב בכבישי יהודה ושומרון, יותר חשוב מזכות התנועה של הערבים. סליחה מוחמד, אבל זו המציאות, זו האמת, זכות החיים שלי קודמת לזכות התנועה. בן Anjir pernah usulkan untuk halau semua orang Arab yang tinggal dalam Israel. Dia lah yang paling kuat bantah kalau ada ceasefire dekat Gaza. Sementara itu, Menteri Keselamatan Israel Itamar Ben-Gvir menggesa agar perang terhadap Hamas diteruskan dan bantuan kemanusiaan tidak sepatutnya dibenarkan masuk ke Gaza. Gesaan tidak bertanggungjawab itu hadir ketika spekulasi bahawa satu perjanjian membebaskan tebusan warga Amerika Israel mungkin membawa kepada perjanjian genjatan senjata baru. Dia kata kalau boleh lah, dia nak bangunkan sinagog dekat tapak Masjidil Aqsa kalau boleh. Cerita dia lah ni tak boleh. Mangkak ni jugalah yang banyak bunyi masa Global Sumut Flotilla kena tangkap hari tu. Dia ni lah yang duk lontak perkataan teroris dekat peserta-peserta Flotilla. Aku benci gila tengok dia waktu tu. Katanya kalau boleh dia nak hukum aktivis-aktivis ni sebiji macam hukum teroris. Tak ke bangang? Patut nama band Anjir. Mangkak ni dia punyalah ekstrim sampai kan kawan-kawan dalam parti dia sendiri pun selalu kritik dia. Katanya mulut dan perangai dia tu boleh mendatangkan ancaman lah pada negara mereka. Tak silap aku, band Anjir ada dikenakan travel ban. Dia disekat untuk masuk ke beberapa negara termasuk kota London kot. Kira sebenarnya orang benci lah percakapan dia, tak suka dia punya mulut tu. Let it be clear, Netanyahu is a national historical disaster for Israel. He has to go. Ben-Gvir is a terrible event. What I think about Ben-Gvir and his friends, I've spelled out in Israel, not in Turkey. In Israel, in front of them, in the most extreme manner. I call them enemies. I say that they are butchers, they are killers, they are murderers, they are terrorists. I said it on my own people, on my own ministers. Since 2009, the Israeli policy was absolutely negative, was not really prepared to embark on a meaningful process that was essential. They have not followed the policy that I've outlined, which carried a real chance for peace, and I don't release the Israeli government from 2009 of its responsibility for the lack of communication. I think that he is a danger to Israel, that he should be immediately fired, that he should be thrown out, that his bedtime because of many reasons which have nothing to do with Palestinians. Ini bukan level mulut murai lah ni, ini mulut babi. Dia juga pernah dapat reaction ataupun kritikan diplomatik dari negara-negara Arab sebab statement dia berkenaan dengan Masjidil Aqsa. Pakat-pakat hangat hati dekat dia lah, senang cerita. Pernah juga dia cakap rumah orang-orang Gaza ni kami pemiliknya. Dia lah orang yang paling hingat sibuk duk tepis segala tomahan orang bila Israel kantoi buat sekatan bantuan humanitarian. Sebab dia cakap no real hunger in Gaza. I support hungry Hamas. Maksudnya dia pukul sama rata lah semua rakyat Gaza tu Hamas. Fuh. Dia ni aku faham sangat lah jenis dia ni. Dia jenis kalau keluar lepak mamak dengan member-member, dari sebelum sampai mamak lagi member-member dah start risau, dah start serabut kepala. Sebab apa? Sebab takut bila dekat meja makan tu dia sembang besar. שהביא חוק
שמדבר על כך שמורה שתומך בטרור אפשר לפטר אותו ולפגוע גם במוסד החינוכי שהוא מלמד, לשלול מהם תקציבים וכן הלאה. בורוק קצ'י. בכלא קציעות ובנפחא אין לאפות. אבל עכשיו הגיע הזמן לאכול לאפות טריות. מחבלים לא צריכים לקבל לאפות טריות. אני מקווה שמה שעשינו זה רק ההתחלה. Gelok tak ingat dunia. Kuat-kuat dekat kedai mamak. Sampai customer lain semua usah panas. Nak marah dah member. Jadi pakat-pakat risau je lah. Zaman muda dah mesti noob gila. Bila dah dapat jawatan, dapat kuasa, terus all out. Mereka cakap ideologi, mentality atau kepala otak dia tu dikenali sebagai kahanism lah. Tapi aku lebih percaya yang ideologi dia better dipanggil fanatism ataupun hanatism. Perangai macam hanat, taik palat, geram aku dia ni. So tu lah, sabar sikit saja nak share je. Nanti lah kita lepak lagi. Gerak lu.